Tuan-puan nak jadi pemberi zakat silver dalam tempoh 3 tahun? Mari saya ajar tuan-puan 3 langkah mudah ini. Tabung, tunggu, tunai. Pertama, tabung. Konsisten menabung silver sekurang-kurangnya 25 gram setiap bulan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pada bulan ke-24, tuan-puan sudah miliki tabungan silver sebanyak 600 gram yang mana ia telah capai nisab, iaitu quorum bagi zakat silver, iaitu 595 gram bersamaan 200 dirham. Semakin banyak tuan-puan menabung setiap bulan, semakin cepat tuan-puan capai nisab dan vice versa. Sebagai contoh, jika tuan-puan menabung sekurang-kurangnya 50 gram silver setiap bulan, tuan-puan akan capai nisab zakat silver dan miliki tabungan silver sebanyak 600 gram pada bulan ke-12 atau 1 tahun. Kedua, tunggu. Apabila tuan-puan telah capai nisab, maka bermulalah perkiraan haul, iaitu annum bagi zakat silver tuan-puan selama 1 tahun qamari, iaitu tahun lunar. Sepanjang tempoh perkiraan haul berlangsung, pastikan tabungan silver tuan-puan tidak kurang daripada quorum, iaitu nisab, agar tempoh perkiraan annum zakat silver tuan-puan tidak terbatal. Ketiga, tunai. Apabila cukup tempoh haul 1 tahun lunar, tuan-puan berkelayakan menjadi pemberi zakat silver dan diwajibkan menunaikan zakat silver. Kadar bagi zakat silver hanyalah serendah 2.5% sahaja. Tuan-puan boleh tunaikan zakat silver tuan-puan di pusat pungutan zakat atau Baitul Mal berkaitan. Sudah jelas dan faham nak jadi penyimpan silver dan pemberi zakat silver? Jom sertai saya meraih pahala tunaikan zakat silver. Rujuk pin video dan hubungi saya sekarang untuk langkah mudah mulakan simpanan silver pertama tuan-puan. Saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.